Untuk rekod perlawanan, 7 menang, 2 seri. Kemenangan paling baru adalah ketika menentang Melaka dengan jaringan 3 berbalas kosong. Kedudukan Liga menunjukkan jarak mata setakat sekarang 7 mata sahaja tuan-tuan, dengan pendahulu Liga iaitu JDT. Kesimpulannya, KL City sedang berada di dalam momentum terbaik mereka. Tapi guys, di antara pemain-pemain dalam barisan utama KL City ni, ada 2 nama yang menarik perhatian aku. Nicolau Cardoso dan Victor Ruiz. Siapakah mereka? Aku akan ceritakan serba sedikit. Nicolau Manuel Dimitru Cardoso, atau lebih dikenali sebagai Nicolau Cardoso, berusia 34 tahun dan lahir di Sweden. Pemain ini bermain di bahagian sayap kiri, memiliki kebolehan dribbling dan shooting yang baik. Pemain yang amat banyak berpindah randah ya tuan-tuan. Bermula di bumi Itali, selepas itu ke England dan beberapa negara lain seperti Korea, Thailand dan akhirnya baru ke Malaysia pada tahun 2024. Padu gak weh mamat ni. Aku dah usah dah baik ya. Tapi tak pelik sebab dia pernah bermain dalam skuad Napoli dan Nottingham Forest. Not bad.